Selagi tidak kecilkan dunia, selagi itulah terhijabnya syurga. Assalamualaikum. Saya sedang membaca buku Hanya Dua Jengkal daripada seorang sahabat yang sangat hebat, Associate Professor Dr. Muhammad Syafiee Hamzah. Saya berkenalan dengan Dr. Muhammad Syafiee ini sewaktu kami sama-sama menghadiri kursus kepimpinan strategic planning di AKEP pada minggu lepas. Okey. So saya panggil Ustaz. Ustaz sangat hebat dan alhamdulillah dua buku saya beli, buku tulisan Ustaz, Hanya Dua Jengkal dan satu lagi Di Bawah Sejadah. Okey. Dan melalui buku ini yang saya baru baca 2 chapter, dah terkesan dalam hati saya, dalam pemikiran saya, khususnya di bab 2 ni. Apabila kita terlalu nampak, terlalu memikirkan tentang dunia dan kita mengecilkan pandangan kita, perasaan kita kepada akhirat. Analogi yang Ustaz berikan dalam buku ini sangat hebat. Apabila diletakkan satu bola sepak, bola besar, dan juga bola tenis yang kecil, dan apabila kita dekatkan bola tenis itu ke mata kita, kita dah tak nampak bola yang besar ataupun sekeliling. Itulah perbandingannya apabila kita meletakkan dunia di hadapan mata kita. Apabila kita meletakkan keinginan kita, kehendak kita duniawi terlalu rapat dalam diri kita, kita dah tak nampak tujuan asal kita di akhirat nanti. So kita lupa, kita lalai apa juga yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita buat, suruh kita buat. Kita lalai dalam sesetengah perkara kerana kita terlalu melihat kepada keadaan dunia. Kita jarang bersyukur ke atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita, kerana kita nampak kehebatan itu atas usaha kita sendiri. Kita menjadi orang yang hebat bukan sebab diri kita, sebab Allah bagi. Kita cukup makan pakai sebab Allah bagi. Walaupun kita susah, tetapi anak kita ramai, badan kita sihat, semua Allah bagi. So kita kena kembali balik kepada perkara-perkara yang betul, dan salah satu caranya adalah dengan membaca. Tingkatkan ilmu kita, insya-Allah. Assalamualaikum.